Bagaimana untuk maintain stock category template? Hai, saya Jay dari EISD SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak maintain stock category template dalam SQL system. Sekarang kita boleh pergi stock, lepas tu sini anda boleh nampak maintain stock category template. Sini kita boleh pergi tekan new, lepas tu sini anda boleh tekan tambah button ini. Lepas tu untuk kategori anda boleh drag and drop dekat sini. Lepas tu close. Kalau anda ada dua kategori dalam template ini, anda boleh tambah lagi. Lepas sini drag and drop. Okay. Untuk kod ini anda boleh key apa-apa yang you faham. Okay. Tu contohnya. Lepas tu anda boleh save. Ini gunaan dia adalah contohnya saya sudah maintain dua kategori dalam template ini. Lepas tu kalau saya gunakan stock card dalam SQL ini, saya boleh pilih saya nak tengok ini kategori punya item. Okay. Lepas tu anda apply, semua barang yang dekat kategori ini akan tunjukkan dekat sini. Ini adalah gunaan dia. Kalau anda tak tahu macam mana nak maintain kategori dulu, anda boleh tengok video tutorial yang maintain stock kategori itu. So lepas maintain stock kategori, anda boleh juga maintain kategori template dalam SQL system. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.